Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan menjawab soalan berkenaan dengan adakah aspek genetik ataupun persekitaran yang mempengaruhi pembentukan personaliti kanak-kanak dan remaja mengikut teori Track Golder-Allport. Menurut perspektif teori Track Golder-Allport, pembentukan personaliti kanak-kanak dan remaja ni biasanya dipengaruhi oleh faktor genetik dan juga faktor persekitaran. Allport menegaskan bahawa setiap individu dia ni mempunyai trait ataupun ciri kepribadian yang kekal seperti sifat jujur, berani ataupun keramahan dengan orang lain lah, yang sebahagiannya diwarisi oleh secara genetik. Namun, cara trait itu dizahirkan sangat bergantung pada persekitaran. Contohnya, seorang remaja yang secara genetik mempunyai trait kepimpinan mungkin tidak menonjol jika dibesarkan dalam keluarga yang terlalu mengawal dan tidak memberi peluang untuk dia membuat keputusan. Sebaliknya, jika dia berada dalam persekitaran sekolah yang menggalakkan tanggungjawab dan kerja berpasukan, trait kepimpinannya akan lebih berkembang dan meningkat. Maka, genetik menyediakan asas manakala persekitaran membentuk bagaimana personaliti itu dizahirkan dalam kehidupan sebenar. Sekian, terima kasih.